Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kepada penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan kami Miftah Podcast di episod yang ke-17. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah bersama dengan saya Malaning, tetamu daripada belah jauh sana, iaitu belah Malaysia. Alhamdulillah kita susah nak dapat peluang daripada tetamu ataupun daripada ustaz kita ni untuk kita bersama dengan penonton insya-Allah. InsyaAllah Malaning bersama dengan kita iaitu Ustaz Khairul Ikhwan yang sudah biasa di sebelah selatan Thailand kita ni selaku penceramah ataupun pendakwah bebas. Maka saya rasa tak perlu kita syarah dengan panjang lebar tentang Ustaz Khairul Ikhwan ni, oleh kerana kita banyak dah yang terkenal. Tetapi walau bagaimanapun kita nak mula bicara kita hari ni, saya ingin Ustaz ta'aruf diri dulu. Ustaz, nama siapa, daripada mana? Tafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wassalati wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih sebab menjemput hamba sebagai panel buat bicara podcast pada malam ni oleh Miftah Sunnah episod yang ke-17 pada malam ni. Alhamdulillah, nama sebagaimana orang tahu lah, Khairul Ikhwan, asal daripada Besut, Terengganu, sekarang menetap di Bengkala Jepur, Kelantan. Sekolah tu. Alhamdulillah. Boleh sedikit Ustaz tambah, berapa lama dah Ustaz duduk mari sebelah Thailand ni Ustaz? Sebab kalau ikut saya mari duk ikut daripada YouTube ataupun mengikut secara online lah. Rasa pun dah lama Ustaz mari duduk dakwah di sebelah selatan Thailand kita ni. Boleh Ustaz cuba royak sikit kepada penonton kita hak mana tak tahu lagi. Kata sejak bila Ustaz mula masuk di selatan Thailand ni? Ana mula masuk di selatan Thai ni masa umur 19. Masya-Allah. 19 tahun ketika tu Abeno yang bawa mari. Bermakna umur 19 tu Ustaz dah mula ceramah? Mula ceramah. Apabila Abeno ada hubungan dengan seorang wakil rakyat daripada Kelantan. Ya. Orang panggil Tok Wehasai. Wakil rakyat tu ada lagi lah ni. Ya. YB. Lepas tu Tok Wehasai tu yang berhubung dengan jawatan kuasa Abeno sini lah. Ya. Abeno pun mengambil di masa tu anak masuk Tok Wakil Waspuk. Oh, masya-Allah. Dia ambil di Kalai tu, boleh ngaruh masa tu, buat mari sini. Ya. Itu pertama kali. Lepas pada tu ada lagi siapa hari ni? Siapakah hari ni? Alhamdulillah. Dengan sebab barakahnya Ustaz masuk di selatan Thailand ni, niat untuk nak dakwah. Niat untuk nak dakwah di selatan Thailand ni, Allah Ta'ala beri barakah kepada kita semua insya-Allah. Dan juga harap-harap Ustaz boleh panjangkan lagi untuk berdakwah di selatan Thailand kita ni insya-Allah. Baik, alhamdulillah untuk podcast ataupun EP kita malam ni untuk kita buat bicara lah. Buat bicara di atas tajuk gaya hidup asas menuju matlamat syurga. Maknanya hidup kita ni kita tak tahu kata berapa lama, panjang mana Ustaz dah. Umur kita Allah Ta'ala nak beri kepada seorang manusia ni tak tahu. Jadi kita nak buat lagu mana supaya matlamat kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. Jadi gapo ratik hak kita kena buat semasa kita hidup ni. Boleh Ustaz cuba hurai dulu untuk ruangan yang pertama, untuk round yang pertama ni. Ustaz cuba hurai sikit gapo asas hidup kita untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Matlamat syurga ni menjadi satu matlamat yang besar
bukan sahaja kita tapi daripada semua agama atas muka dunia nak pergi kepada syurga belaka. Ya. Tetapi jalan yang sebenar menuju ke syurga iaitu sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jalan kul hadhihi sabili, jalan Allah Subhanahu Wa Taala di atas hujah, mengajak manusia di atas hujah. Itu yang pertama. Yang keduanya, jalan yang disuruh iaitu jalan Islam, dinul hanif, yang betul-betul boleh membawa manusia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Kerana itulah jalan hak sebenar. Fattabi'u, disuruh kita ikut. Ya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an dinih, dan kita dilarang untuk kita mengikut jalan-jalan yang lain selain daripada Islam. Semua agama ni matlamat dia syurga belaka. Kristian pun sebut syurga. Boleh kata agama-agama di atas muka dunia ni masing-masing nyebut berkenaan dengan syurga-syurga, mengikut pandangan masing-masing. Ya. Tetapi hak paling betul sekali Islam. Sebab Islam ni disebut bahawa inna ad-dina indallah, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu Islam. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak bebankan kepada kita dengan satu bebanan yang berat dalam bab amalan untuk ke syurga ni. Dia ajar kepada kita amalan disebut Nabi sallallahu. Amalan ni istiqamah. Wa in qalla, walaupun sikit. Ya. Bagaimana Tuhan sebut fastaqim kama umirta. Istiqamahlah di atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Jadi jalan ke syurga sebagai matlamat yang sebenarnya yang pertama sekali itu melalui jalan Nabi SAW. Ya. Lepas tu kita kena istiqamah di atas jalan tersebut. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan yang luas kepada kita untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik. Sikit saya tambah. Ya. Permulaan hidup manusia ni bukannya dimulakan di dunia. Zaman tak ada yang mula. Dimulakan dengan syurga. Apabila Allah Ta'ala rayak kepada manusia bahawa dia nak buat khalifah, dia tidak letak di atas muka dunia. Mula manusia itu letak di syurga. Sebab apa letak di syurga? Nak rayak bahawa itulah perkampungan asal yang kita semua kena ada matlamat untuk balik ke kampung asal kita. Ya. Sebagaimana seorang yang ada matlamat, apabila ada je hari raya, ada je sakit demam, mesti dia rasa nak balik kampung, nak balik kampung. Begitulah kita, apabila Allah Subhanahu Wa Taala buat Nabi Adam, Allah Taala letakkan di syurga tanpa ada sebagai kesusahan dalam syurga. Kesilapan yang membuat kita terbuai di dunia sampakah hari ini, bukan kita memikul dosa tok nenek kita, tidak. Ya. Tapi dunia ni sebagai salah satu persinggahan kita untuk kita balik kepada kampung asal kita pula di syurga Allah Ta'ala. Begitu. Alhamdulillah. Saya boleh buat kesimpulan daripada Ustaz Ra yang pertama tadi. Apabila kita nak balik ke syurga, dia ada agama yang orang panggil jamin kita. Allah Ta'ala yang jamin kita. Inna ad-dina indallahil Islam. Ya. Nah, agama apa yang kita sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala ni iaitu agama Islam. Tapi apa Allah Ta'ala dia tak hantar kepada kita Quran sahaja untuk kita nak dapat pergi ke syurga Allah Ta'ala. Dia hantar juga contoh kepada kita, contoh tauladan. Bermaknanya Allah Ta'ala hantar Nabi SAW kepada kita. Soalan yang saya nak tanya Ustaz, mengapakah Allah Ta'ala menetap kepada kita ni untuk mengikut contoh yang Allah Ta'ala hantar iaitu Nabi SAW? Sebab gapo? Baik. Sebenarnya Quran dengan hadis ni dia merupakan sumber wahyu. Sebab tu orang ngaji ilmu, Quran hadis ni dia tidak dikira dengan tartib. Tartib mana kata satu Quran dua hadis, tidak. Tapi dia dikira dengan ta'dad. Ta'dad ni dia bukan tertiban tapi dia ta'dad ni macam kita mari sedima orang kita makan nasi sekali. Ya. Orang mari rumah kita 2 orang 3 orang pun kita terima tetamu, walaupun 2 3 orang kita tak terima seorang-seorang. Ya. Begitulah kaedah penerimaan Al-Quran dan hadis ni. Walaupun dia nama Quran, walaupun nama hadis, nampak satu dia dua. Tapi masing-masing kita tak boleh nak terima satu, tolak satu. Kena terima sama sekali. Terima sama sekali. Sebab dia Quran, hadis, Nabi ni adalah wahyu Allah SWT. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi ni bukan kecil awal nafsu. Ya.
Cuma di sini apabila kita kecek Nabi SAW, sebab apa kita nak kena terima Nabi sebagai contoh di muka dunia? Allah Ta'ala ni dia boleh bui je pada setiap orang itu wahyu. Boleh dengan kehendak Allah. Apa tak boleh? Sebab dia Allah. Tapi apa akan jadi kepada agama ni jikalau Allah Ta'ala bagi kepada wahyu tu secara personal, perseorang ni. Misal kata anak dia bagi lagu ni, entah dia bagi lagu ni, orang ni bagi lagu tu, orang tu bagi lagu tu. Masing-masing kepala otak manusia ni dia terikat dengan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Mungkin Allah Ta'ala rayakkan anak 5 waktu semaya. Rayakkan entah pun 5 waktu. Rayakkan 5 waktu belakang semaya. Tapi oleh kerana ada orang tu rajin, dia kata tu rayak ke dia ni. Ya. Ini rayak 5. Lalu apa yang akan berlaku kepada dunia ni? Kau banyak mazhab. Betul. Kau banyak khilaf. Betul. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala programkan Nabi daripada awal. Daripada kecil lagi sampai usia 40 dilantik menjadi Nabi. Sampailah zaman era dakwah, era pemerintahan, dakwah 13 tahun. Ya. Dan juga zaman pemerintahan 10 tahun di Madinah. Boleh dikatakan bahawa kehidupan Nabi ni satu contoh yang paling lengkap. Yang paling molek. Baik. Mungkin orang kata kita Islam je kata molek. Agama lain mungkin kata tak molek. Ya. Baik. Kalau kita buka tulisan-tulisan daripada Barat. Orang Barat ni, orang Eropah. Barat ni mana kata Eropah. Eropah ni dia mengakui Nabi SAW ni seorang yang memang tak boleh nak tengok. Di mana tepat dia. Dari sudut komunikasi, daripada kecek Nabi. Ya. Seharian Nabi. Dan dia pelik. Lagu mana Muhammad ni boleh membina orang panggil pengikut ia begitu kuat. Begitu ramai. Begitu ramai. Dan pengikut dia ni menulis semua kehidupan dia. Ya. Dia tidur, dia makan, hatta dia buang air. Ya. Buang air lagu mana, tidur lagu mana, makan lagu mana, naik kenderaan lagu mana, tidur ngiring kok mana. Makna atas Nabi Atas seorang ni Nabi cukup tu lekat. Cukup lekat. Tidak dibuat oleh tokoh-tokoh dunia yang lain yang mempunyai pengikut yang ramai. Ya. Abraham Lincoln, seorang diktator, seorang pemikir, pengubah dasar Barat. Abraham Lincoln, Mao Zedong membawa fahaman komunis yang ada fahaman dia sampai kali ni pun ada. Mahatma Gandhi yang boleh memerdekakan India dengan pengikut yang ramai, dengan tidak ada pertumpahan darah. Semua ni ada pengikut belaka. Tapi di atas sosok Nabi SAW ini orang tak nak take. Bukan supaya Mahatma Gandhi tak ada orang royak pun, dia tidur lagu mana. Ya. Dia makan lagu mana. Abraham Lincoln pun tak ada. Mao Zedong pun tidak ada. Sejarah yang ditulis oleh para sahabat yang dikira oleh Barat sebagai pengikut Muhammad ni kepada ketua dia. Ya. Lalu apabila orang tulis sejarah Nabi ni, mereka pelik. Kenapa ditulis sejarah yang begitu molek? Jawapannya kerana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tidak ada ikatan yang lebih molek di antara kita dengan Nabi melainkan ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang tidak ada pada fahaman komunis, tidak ada pada sosialis, tidak ada pada liberal. Jadi inilah punca sebab apa kita ikut Nabi SAW, kerana kita berpuas hati di atas semua ajaran yang diajak oleh Nabi SAW kepada masyarakat. Itu dia. Baik. Kemudian sikit lagi, kalau anda boleh tambah. Silakan. Jika kita tengok mengikut Nabi SAW ni bukan sekadar ikut daripada sudut hukum hakam. Tapi ikut daripada sudut peribadi sendiri. Itu Aisyah sebut. Bila orang tanya Aisyah lagu mana Nabi SAW, Nabi Aisyah sebut kana khuluquhul Quran. Ya. Nabi ni Quran yang bergerak. Quran yang bergerak. Apa sahaja yang Allah Ta'ala turun kepada kita manusia ni, begitulah Allah Ta'ala turun ke Nabi dulu. Akhlaknya, pergaulannya, caranya, hukum hakam, semua ada pada Nabi SAW. Benda ni lah benda yang tidak boleh dinilai dengan mata kasar sahaja. Benda Nabi ni. Kita tak boleh nilai kata Nabi ni sebagaimana orang Barat dia akad Nabi, dia akad ibu tangan ke Nabi. Dia kata Muhammad ni memang pemimpin yang baik. Pemimpin yang bagus. Bahasa Melayu disebut pemimpin yang berkarisma. Tetapi dia buat satu benda, itu Nabi. Nabi tu dia buat. Ya. Dia angkat Nabi sebagai seorang pemimpin dengan membuat sifat Nabi dalam keadaan seorang Nabi dan Rasul.
Sebab tu dia menolak semua tafsir-tafsir mukjizat di atas batai tubuh Nabi SAW. Kalau ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ayat berkenaan dengan perang Badar, betul tak? Perang Badar, wa anzala junulan lam tara, Allah Taala waktu tentera daripada langit. Dia kata tak ada apa tentera tu, cuma semangat tu yang bagi. Orientalis tafsir Quran daripada barat ni dia buat semua mukjizat-mukjizat daripada Nabi SAW supaya nampak Nabi ni seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, tapi bukan seorang Nabi. Setelah dia tidak berjaya untuk menyerah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala buat Nabi ni cukup lekat. Di segi abang kita tak boleh nak tag langsung kat bahasa kita dah. Tak boleh nak tag langsung hingga siapa ngah barak ni ada rekod, ada tulisan, ada tanda siapa ngah demo boleh hakak ibu tangi. Nah, cuma itu adalah contoh yang Allah Ta'ala hantar kepada kita supaya kita boleh dapat ikut Nabi SAW buat pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita dengar Nabi Muhammad SAW ni Ustaz, kadang-kadang orang kita ni ada keliru Ustaz, ada keliru di antara ikut Nabi dengan ikut sunnah Ustaz. Ikut Nabi dengan ikut sunnah. Kadang-kadang orang faham kata ikut Nabi ni ikut semua hak Nabi dah. Tapi bila ikut sunnah ni hanya ikut hadis ataupun ikut apa yang di segi ibadah sahaja. Cuba Ustaz hurai sikit apa perbezaan di antara ikut Nabi SAW dengan ikut sunnah ataupun sama je dua tu. Baik. Belum pada kita pergi jauh, kita kena takrif makna sunnah tu sendiri. Ya. Apa dia? Nabi ni kita tahu dah, an-nabiyyu man indahu naba'un. Nabi-nabi ni orang yang ada berita daripadanya. Maka orang jadi nabi, an-nabiyyu, nabi ni man indahu naba'un. Siapa yang ada berita pada dia. Berita tu mari pada Allah Taala. Ya. Berupa wahyu daripada Allah. Baik. Itu Nabi. Nabi SAW, sunnah Nabi ni, sunnah pula, perkataan sunnah. Ya. Sunnah ni iaitu, Ana selalu sebut dalam kuliah anak, sunnah ni kalau dari segi bahasanya benda yang tidak putus tengah jalan. Kalau benda yang tidak putus tengah jalan ni benda yang bersambung semua. Ya. Itu dari segi bahasa. Perbahasannya panjang. Dari segi syarak ni sunnah ni af'al wa aqwal wa taqrirun Nabi. Af'al perbuatan Nabi, aqwal perkataan Nabi dan juga pengakuan Nabi. Ya. Semua itu disebut sebagai sunnah. Dalam masalah ni, ulama kita meletakkan bahawa seluruh kehidupan Nabi itu adalah sunnah yang kita kena ikut. Cuma ulama bahagikan gapo dia sunnah mustahab, sunnah memang penting untuk kita ikut, dan gapo dia sunnah yang berbentuk orang panggil sunnah supaya pakai jubah. Ya. Pakai jubah sebab Nabi ni orang Arab, maka dia pakai jubah. Tapi kalau kita pakai niat ikut Nabi tak boleh pahala. Nah, di sinilah orang tak faham. Di sinilah orang tak faham. Ya. Tak fahamnya apabila dia capur semua sunnah tu kena ikut belaka. Dan di sana ada sunnah yang memang tidak boleh ikut, yang ada larangan. Misal kata Nabi ni kos 9 orang. Ya. Tak boleh buat. Untuk Nabi sahaja. Betul. Usulus saum, puasa 2 hari betul-betul bagaimana disebut dalam riwayat Nabi berpuasa. Kemudian Nabi tidak ada makanan untuk berbuka, Nabi pun sambung puasa sehari lagi, 2 hari. Ya. Usulus saum. Disebut oleh Imam Bukhari. Ni tak boleh buat sebab memang khas untuk Nabi. Ada sahabat nak tiru, Nabi kata jangan. Khas untuk aku sahaja. Sebab daripada sudut tenaganya tak serupa kita dengan Nabi. Ya. Jadi di sinilah orang panggil silap faham orang kita. Misal kata kalau tak akan piyah, tak akan serba, kita dianggap tidak mengikut sunnah Nabi. Tidak mengikut sunnah Nabi. Padahal sunnah jibliyah aja dia panggil sunnah yang kalau kita ikut niat ikut Nabi pun tak ada masalah. Boleh. Dia pakai piyah ni jangan tukar. Kalau pergi Pakistan, India, orang Hindu pun pakai piyah. Dia pakai, dia panggil piyah dia tu deh. Ketua-ketua Hindu. Ya. Tapi pakai piyah juga, pakai tutup kepala juga.
Cuma hak kita boleh faham daripada hadisnya, Nabi sentiasa menutup kepalanya. Jadi kalau kita pakai jenis piuh ko, jenis serban ko, jenis benda yang menutup kepala, Ya. tidak kasar lah kalau nak kata walaupun tapi sudu. Aha. Habis menutup kepala, Ya. mungkin boleh pahala. Bukan nak kata pakai topi sudu tu boleh pahala, dia gagal pula. Tapi benda yang menutup kepala. Jadi design lagu mana Nabi pakai? Nabi tutup kepala ni ada Nabi pakai. Kadang-kadang Nabi pulah kepala. Orang panggil semuta. Ya. Dan Nabi pulah gitu ya, muta tu. Tu dak kau 7 lapis tutup lengok kiri, buka lengok kanan. Ada khasiat dia pula pakai sekebai hadis palsu tu, rekod manusia lah pula. Cuma Nabi pulah gitu. Ada Nabi masa Nabi tutup Supaya ngarak duk pakai lah ni. Supaya duk pakai. Ya. Simak kita panggil dah. Pakai gitu, ada Nabi pakai gitu. Cuma yang lebih jelas lagi, Nabi sentiasa bawa kain atas bahu. Orang Melayu ni dulu ada kain atas bahu, kain lepah. Kain lepah. Ya. Apa kalau ni pokok tua-tua duk pakai kain lepah. Ya. Sebenarnya dia tak tahu bahawa itu sunnah Ada Nabi. lepas ye nah pula Ustaz. Ada lepas sia pula. Nama dia lepas ye nah. Nah, sebenarnya sebab apa? Baik. Dalam peribahasa hadisnya, kerana negara Arab ni dipanggil negara mukabbar, negara debu. Debu betul. Debu. Ya. Nabi waktu tutup hidung, Nabi tu atas ni waktu kesak peluh. Dan benda tu benda yang biasa. Cuma kalau orang pakai gitu, tak kaya batik lepas ke apa semua, nak ikut Nabi, tetap boleh pahala. Ya. Dah. Sunnah yang paling besar kali itu sunnah dalam masalah akidah juga ibadah. Itu sunnah yang kita wajib kena ikut. Sebagaimana semaya Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli ba'haji khudhu anni manasikakum. Ya. Dan sebagainya lah, dalil-dalil yang begitu banyak. Ni sunnah dalam masalah ibadah ni, Nabi sahaja berhak untuk raya ibadah. Wak lagu mana, masa bila, buku berapa, masa ni baca lagu mana. Itu orang panggil sunnah muttaba'ah, ya kita memang kena ikut. Dan tidak boleh sama sekali kita menambah ataupun mengurangi dalam masalah ibadah. Akidah begitu juga. Sunnah dalam masalah akidah. Nabi ajar lagu mana akidah kepada para sahabat, lagu mana kefahaman sahabat kepada akidah tersebut. Cuma cara untuk memahami akidah itu, maka kita pun pecahlah salaf dan khalaf. Dua-dua tu cara memahami. Ya. Sama ada salaf ataupun khalaf. Khalaf dia faham cara khalaf, dan salaf dia faham cara salaf. Dengan tujuannya untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolak Mujassimah, kita tolak Jahmiyah, kita tolak kefahaman yang lain, Mu'tazilah dan sebagainya, yang tidak sealira dengan Al-Quran dan Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita menerima. Kita menerima khalaf ini sebagai satu cabai dalam membahaskan bab akidah. Itu kita tidak nak bincang panjang di sini bab tu. Cuma nak sebutnya bahawa kesilapan memahami sunnah ni membawa kepada satu bencana yang besar. Contoh bab ubat. Bab habbatus sauda contoh. Habbatus sauda kan. Ada orang makan kerana Nabi sebutlah hadis. Ya. Sedangkan kalau kita belajar ilmu At-Tibbun Nabawi ni, bukan semua perubatan diubat dengan habbatus sauda. Bukan semua penyakit. Bukan semua penyakit. Bukan semua penyakit. Ya. Contohnya, orang darah tinggi, habbatus sauda tidak sesuai dengan Sebab dia panas. Sebab dia panas. Ya. Dan habbatus sauda ni, dia pergi capur pula dengan madu. Betul. Lagi panas. Ya. 2 kali panas. 2 kali panas. Habbatus sauda dengan madu ni biasanya obat untuk orang nyakit sejuk dalaman. Contohnya paru-paru berair. Dia sejuk ke, paru-paru berair ni apabila dia batuk, maka minum habbatus sauda, dengan tu dia mencairkan kohok dalam Ya. Boleh. Orang batuk kuat. Orang batuk kuat. Tapi kalau orang tu darah tinggi, makan tu musim kepala. Kau cair darah Kau dia. cair darah dia. Anak tak boleh makan habbatus sauda. Doktor larang makan. Ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan habbatus sauda. Ulama tidak ada khilaf berkaitan dengan madu, asal. Ya. Ni selebuh ni tak ada. Sebab Quran sebut fihi shifa'ul linnas. Obat kepada manusia. Ada pun cara nak capur minyak zaitun apa semua tu, kita tengok Al-Imam Ibn Qayyim tulis satu kitab At-Tibbun Nabawi. Ya. Tibbun Nabawi. Dalam tu kita boleh tengok lagu mana cara-cara yang dimakan oleh Nabi SAW. Baik. Benda ni biasa nak sebut walaupun ada orang yang tak setuju kita sebut ni. Misal kata akhir-akhir usia Nabi. Akhir-akhir usia Nabi ni Nabi bekok kaki. Bekok kaki. Ya.
Bekok kaki tak boleh nak jalan. Kalau bahasa kita dia panggil, Thailand dia panggil gapo? Kalau kita teker tu dia payah naik. Sembak dia panggil. Okay, kalau kita bekok, kita bekok ni kan kita teker tu, dia payah naik. Benda tu berlaku pada Nabi. Masa akhir Nabi. Sampai Nabi tak boleh jalan menyebabkan sahabat ni tebuk kayu buat lubang tengah untuk tadah air kecil Nabi. Baik. Sebab Nabi tak boleh nak Nabi jalan. tak jalan. Baik. Sebab Nabi tak boleh jalan ni, Nabi sakit. Bermakna Nabi juga sakit. Ya. Dan orang tu bila kaki dia jadi gitu, dua perkara. Buah pinggang dia rosak. Ataupun sarah dia punah. Kalau kita ambil kata Nabi buah pinggang rosak ni gagal. Kalau tu tapi kita nak bahas daripada sudut perubatan dulu. Ya. Perubatan dulu. Kalau Nabi, dan memang kalau buah pinggang Nabi rosak masa akhir-akhir hayat Nabi, munasabah. Sebab Nabi sakit. Ya. Lebih orang panggil, lebih yakin lagi. Hadis riwayat Aisyah lagi bahawa Nabi nak kecing sokmo. Akhir-akhir usia Nabi. Ya. Nyakit ke apa nak kecing sokmo? Kecing manis. Macam mana? Moga katakan Nabi kecing manis pula. Tidak beradat dengan Nabi. Tapi anak nak bahas daripada sudut ilmiah. Ya. Ilmiah. Bermakna manusia ni terlibat dengan penyakit walaupun siapa sekalipun. Betul. Tak kira siapa. Ya. Sebab apa? Sebab nyakit ni benda ya mari sebelum daripada orang itu mati, orang panggil nyakit ni dua ya. Dia panggil nyakit sakarat, nyakit ibtila. Nyakit kerana nak mati. Hak ni tak ada ubat. Ya. Sakit nak mati ni. Yang kedua sakit ibtila, sakit ujian. Ujian nak menghapuskan dosa. Dia bahagia kalau orang tu sakit sebelum nak mati. Sebab Tuhan nak hapus dosa dia. Kalau dia ingat bahawa sakit itu adalah penghapus dosa dia. Sunnah Nabinya di sini, kalau kita nak faham sunnah Nabi, Nabi SAW bak dunia, Nabi suruh kita. Nabi hanya ajar cara nak boleh pahala daripada dunia. Dunia tu biar boleh pahala. Nak makan, nak boleh pahala daripada makan lagu mana. Nak berjalan, nak boleh pahala daripada berjalan lagu mana. Hal tu Nabi ajar. Nabi hanya ajar keedah nak boleh pahala di atas urusan dunia. Tapi urusan dunia tu sendiri, ikutmu Nabi kata. Sebagaimana hadis yang masyhur apabila Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang kahwin ke benih. Nabi kata tak sah kahwin lah. Nabi kata gitu ya. Tak sah lah, tak sewak lah benda ni tahun ni. Nabi kata. Jadi pok sahabat apa peh gitu kalau Nabi kata ni, dia kira Nabi royak lah benda tu. Sehingga tidak ada buah tamat tak subur tahun tu. Ya. Sampai Nabi kata, bak dunia ni aku suruhmu, ikutmu lah nak buat lagu mana. Sebab biasa duk kahwin ke biji benih. Duk kahwin biji benih. Nabi bukan seorang yang pakar bahagian pertanian. Kita kena tahu. Nabi bak kambing yang pakar. Sebab dia pengembala kambing. Dia pera kambing. Tapi bak pertanian ni, mungkin ada orang lain yang lebih reti sebagaimana orang yang duduk di Madinah tu. Ya. Baik. Dari bak ni lah kita kena reti bahawa ada orang kata, kalau nak ikut sunnah Nabi berlaku berat. Yang menurut orang akal-cik sunnah pandai utar demo. Tak faham. Ya. Itu bak dunia. Bak tu anak sebut. Nabi tak ajar doa naik utar, tapi Nabi ajar doa naik kenderaan. Cara nak mengurus dunia tu Nabi ajar. Nabi tak ajar nak naik kapal terbang kapal lagi, tapi doanya ada. Doa yang sama. Dan makannya begitu juga. Nabi tak makan tomie. Pak kita pun tak boleh makan. Nabi makan roti. Nabi makan roti. Pak Nabi masyhur 3 jari. Pak kita orang nak Melayu 3 jari ni kan. Makan iso sudah subuh. Jalan. Pak Nabi makan roti sebab tu Nabi cubit. Ya. Tanya kita makan roti, kita boleh guna 3 jari. Kalau benda tu nak ikut Nabi, dah boleh pahala. Kalau kaedah tu. Nabi ajar doa makan. Doa makan ni, makan gapo pun guna doa tu. Itu salah faham sunnah ni dia menyebabkan satu benda yang besar, terutamanya sunnah dalam bab perubatan mudah untuk kita digunakan oleh orang yang ada kepentingan. Jual ubat gua tu dengan berdalil kata hak ni Nabi makan, hak ni adalah Quran, hak ni hak Nabi sebut. Last sekali benda tu dijual, agama dijual sabda Nabi, padahal benda tu jauh daripada kepahaman sunnah yang sebenar. Alhamdulillah kita boleh tahu di antara perbezaan contoh Nabi dengan sunnah Nabi SAW dari segi kehidupan kita harian, dari segi perbuatan kita, dari segi pakaian kita ataupun selain lagi lah, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, bila kita faham dah di antaranya amalan yang kita buat ni, saya nak Ustaz jelas sikit. Jika kita faham dah
bagaimana panggil kata kita nak mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita. Nah, daripada mana perlu kita mula. Nah, kita nak mula mana Ustaz untuk kita nak fahamkan sunnah, dan terutamanya bagi orang biasa yang mempunyai tanggungjawab harian. Bermakna harian dia ni ada tanggungjawab masing-masing. Tapi dia nak mula mana untuk nak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana yang telah Ana sebut tadi bahawa kalau kita nak tengok sunnah Nabi ni, kita tak ada nak buat benda yang Nabi tak buat. Ya. Sebab betapa banyaknya sunnah ni Nabi mari dah ajar pada kita. Dalam setiap perkara dan setiap keadaan. Maknanya kalau orang tu bersungguh-sungguh untuk kita, poin yang pertama sekali kita kena betulkan niat kita sebab gapo kita ikut Nabi. Sebab apa kita ikut Nabi? Yang situ dulu. Kita ikut Nabi ni sebab kita kena ada rasa bergolnya kita ada Nabi. Sebab Nabi mengajar kepada kita semua perkara untuk mengurus tarbiyah dunia ni. Jadi untuk mengetahui apa yang diajar oleh Nabi SAW inilah kita perlu ada ilmu yang cukup. Ilmu yang cukup. Tempat kita ni tidak terdedah mana sangat dengan ilmu berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Nak banding dengan tempat lain. Dalilnya, do'ehnya ilmu tempat kita ni, Nusantara ni lah. Kita terpaksa tupai orang ngaji. Kita terpaksa pergi negara Arab. Terpaksa pergi Mekah, Madinah, pergi Jordan, ke mana ke, tupai ilmu orang. Karena di sana, ilmu tu lebih berkembang. Orang mari tupai kita pula, ilmu teknologi. Engineer. Orang tupai negara Thai, contoh ilmu pertanian. Masing-masing ni ada keperluan masing-masing. Cuma yang nak sebut di sini bahawa, tanpa kefahaman yang betul dengan ilmu yang jelas, kita tidak akan faham sunnah Nabi SAW. Lalu poin yang pertamanya, ilmu adalah asas kepada untuk kita kenal Rasulullah SAW. Yeah. Itu penting. Orang zaman dulu mungkin dia nak kenal Nabi ni dengan sifat Nabi. Dia sebut sifat Nabi lagu ni, tinggi Nabi lagu ni, rendah Nabi lagu ni, makan Nabi lagu ni. Itu pun penting juga. Tapi ada lagi benda yang besar lebih daripada untuk kita kenal Rasulullah ni, kita kena kenal keseluruhan kehidupan Nabi SAW yang mana disebutlah hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab-kitab hadis yang begitu banyak dikumpul oleh a'immatul hadis kita. Nah, untuk asas lah orang awam. Kalau sebut lagu tu nampak banyak dia. Orang awam ni, kalau setiap sekolah, madrasah dan sebagainya, boleh ajar dua perkara ya, kunci kepada untuk memahami agama. Yang pertama, tafsir surah Fatihah. Ya. Yang kedua, hadis 40. Tafsir surah Fatihah dah hadis 40. Di sini anda tak tahulah. Tapi di Malaysia lah ni KJL telah pun buat satu silibus hadis 40 ni mengajar di sekolah-sekolah. Satu silibus daripada KJL. Sebab 40 hadis Al-Imam Nawawi ni walaupun 40 hadis tapi dia merupakan miftahul hadis, kunci untuk memahami hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis dalam Bukhari ke Muslim ke, dia mari kupu dalam segala bab. Kalau kita tengok hadis 40 tu bermula dengan bab ikhlas, bab akidahnya, tiap agamanya, bab muamalahnya, cari harta rezeki yang halalnya, halal bayyin wa hararu bayyin. Siapalah kepada bab belakang-belakang ni, bab berkenaan dengan amalan-amalan. Subhanallah, penuh langit bumi, alhamdulillah, penuh timbangnya dan sebagainya dah. Jadi dalam hadis 40 tu dia mewakili hadis-hadis yang banyak lagi. Jadi bagi orang awamnya, hadis 40 ni kalau bagi ana lah, surah Fatihah hadis 40 ni benda hak wajib kena ngaji. Kena ada dalam tarbiyah di rumah. Ya. Di sekolah. Kena ada benda ni. Mungkin kalau sini enggak silibus tadika. Ya. Silibus tadika ada tafsir surah Fatihah dengan hadis 40 ni, kalau dapat diserapkan kepada masyarakat, kita akan nampak masyarakat ni koh nak berubah. Ke arah baik. Ke arah baik. Sebab hadis 40 ni tidak ada pertikaian di antara salah dan khalah, boleh terima belaka. Al-Imam Nawawi walaupun dia bermazhab Asy'ariyah, ya, tapi salah pun menerima dan tidak ada orang yang hebat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang hebat-hebat belaka tu. Bila dia Imam Nawawi buat satu perkumpulan hadis 40 ni, bukan saya saja orang kata duk saja kak ambil hadis tulis. Tidak. Dia seolah satu silibus kehidupan kita. Kita panggil satu mata pelajaran yang mana kalau kita ngaji benda tu yang kita tahu, dia kita boleh amal dengan 40 hadis tu,
dengan tafsir surah Fatihah, itu melengkapi kehidupan kita untuk kita kenal lebih dekat lagi. Dan ana yakin kalau orang tu ngaji tafsir surah Fatihah dengan hadis 40 ni, dia ada sifat untuk mengenal agama lebih dekat, lebih banyak lagi. Dia kena kenal Nabi lagu mana. Bila nak kenal hadis Nabi, bila nak kenal Nabi, kita kena cek dalam Hadis. sirah Nabi dan juga hadis lah. Ya. Lagu mana perkataan Nabi. Ya, lepas pada tu mungkin step kita tengok syama'il, nak kenal Nabi, tinggi rendah Nabi, orang panggil rambut Nabi panjang mana, Nabi tidur lagu mana. Dan kita orang tabligh ni pun ada benda tu. Ya. Dan tu pertama. Yang kedua, step selaginya kita nak tengok orang yang mengamalkan hak Nabi goyak. Generasi mana hak paling molek? Sahabat. Maka di sinilah Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad ni kalau tokoh tabligh orang kenal belakang. Maulana Sa'ad ni. Maulana Sa'ad ni adalah orang yang mujaddid dalam masalah tabligh. Ada lagi lah ni. Mari di markah hak baru ni kan di sini kan. Ya. Mujaddid tabligh lagu mana? Dia menulis Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah ni kalau kita ngaji dan kita baca Hayatus Sahabah ni, kita berasa macam gini sahabat hak Nabi didik. Maka Nabi ni royak Quran, royak hadis kepada sahabat. Jiwa sahabat tu lagu mana? Sahabat tu masyarakat lah tu. Ya. Lepas tu kalau kita baca Hayatus Sahabah, campur dengan nunggu tadi, dua perkara, tafsir surah Fatihah dengan hadis 40. Ya. Dia kita baca Hayatus Sahabah tu, kita akan nampak perubahan. Dalam sekolah mungkin, dalam kampung mungkin, Dalam masyarakat mungkin. Itu jadi permulaan poin besarnya bahawa ilmu lah sebagai benda yang boleh mengubah seseorang itu menyayangi Nabi. Dan untuk mengenai Nabi SAW, tak boleh kenal dengan lagu ni saja, tak boleh kenal dengan perkara-perkara pelik-pelik. Kenal Nabi dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita duk dengar ustaz buat contoh apa semua tadi di segi apa ni kenal Nabi, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di luar sana ustaz, di masyarakat awam ni mungkin dia rasa payah ustaz. Mungkin dia rasa payah. Cuba ustaz sebut ataupun ustaz hurai sikit untuk nak menjadikan sunnah mudah diamalkan. Nak buat lagu mana jadi sunnah tu mudah diamal. Dan jika kita masih mana kata kita ni belum lagi dapat buat sunnah, rasa payah, rasa susah nak sempurnakan sunnah lagi tu. Nak buat lagu mana? Kadang-kadang kita fikir kata kita nak baiki. Kadang-kadang kata agama ni payah. Nak buat lagu mana jadi kata kita nak membaikikan ataupun mengikutkan sunnah tu, biar jadi mudah ustaz. Cuba ustaz hurai sikit. Dia sebenarnya agama Islam ni mudah. Ya. Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam ni mudah dan tidak ada satu benda yang payah kecuali dia berjumpa dengan kekalahan. Mana kata kepayahan ni lah sekali orang tu keputus asa. Baik. Hak anda nampak di sini ya, kita berasa payah tu apabila kita ngaji hak tidak Nabi ajar, memang payah. Tapi kalau kita baca dan kita reti hak Nabi ajar, cukup-cukup mudah. Sebab Islam ni, balik pada anak sebut tadi, agama yang mudah. Mudah. Dia bukan agama yang payah, kena gitu, kena gini, nak buat gitu, nak buat gini, syarat. Urusan dunia yang hak payahnya. Kena gini, kena isi borang. Ya. Kena buat lagu tu, buat lagu ni. Itu dunia. Ada pun seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, cuba tengok. Cara menyelesaikan masalah diri sendiri. Apa kata Nabi? Kita ambil contoh hak mudah. Ya. Nabi kata bila mu ada hajat. Kamu ada hajat. Kamu. Tak sabit dengan orang lain. Ya. Mu ada hajat. Atas seorang ni, atas diri seorang. Ya. Mu ambil ismaya. Fa ahsanal wudu'a. Mu ambil ismaya molek Nabi kata. Ambil ismaya molek. Kemudian mu bayar 2 rakaat. Lepas tu minta dengan aku. Mudah ke tak? Mudah. Tak ada sakut dengan orang lain. Tak ada sakut dengan lain. Tak ada nak jamu untuk lebah. Ya. Tak ada nak padah setiap negeri memang hajat. Tak ada deh. Kita permulaannya kita dulu. Ya. Hak nak suruh orang lain tu kilah lah. Nak Ya, suruh ya. panggil maya hajat. Tu benda kita kilah. Tak sekecek bat tu. Hak nak kecek je kita. Ya. Yeah.
Perkara yang menghalang daripada kita buat ni adalah nafsu kita. Nafsu ammaratin bisu, nafsu yang bawa kepada jahat. Setan duk kata, mu nak minta dengan Tuhan, mu setara mana, mu suruh orang lain minta. Lepas tu yang pergi minta, maya hajat orang tu, minta. Ana tak kata, tak ada langsung dalil semaya hajat, tak kata lagu tu. Ya. Tapi kita ni, kalau istilah bahasa Melayu Malaysia dia kata, terlalu menswastakan agama. Swasta ni makna kata, kalau bab agama ni, mu takat projek Tok Lebar ni Ya, ya. Sedangkan kita sendiri hadis tak sabit orang lain. Hadis kata bila mu sakit, mu ada masalah. Pertama, tanya pula nak maya masa mana? Masa yang sesuai. Masa sesuai. Baik. Maya tengah malam bahasa payah. Ya. Bukan kata Tok Lebar, bukan kata Tok Jahir, Tok Lebar pun payah bangun. Maya tengah malam ni lah. Oh, muka kadang-kadang lama-lama sekali. Lama-lama sekali dah. Musim-musim bola pula ni. Bangun tengah malam, alhamdulillah lah. Tengok bola, maya 2 rakaat. Tapi nak ayatnya, orang tak boleh maya malam ustaz saya, ngatuklah, payahlah. Baik. Pilih waktu yang mudah untuk mustajab. Di antara azan dengan iqamah. Ya. Banyak masa mustajab. 5 kali. 5 Azan dengan iqamah 5 kali sehari. 5 waktu. 5 waktu. Nah. Yang mana kita tidak akan jumpa iqamah dan azan ni kalau kita duduk di masjid. Ya. Tak? Ya. Tak kita bel rumah kita tak masalah apa, tak segam lah kalau bel rumah. Dah, mesti lah. Bel ni mari pada masjid. Masjid. Tak bila bel. Kita pergi masjid. Mungkin kita pergi awal sikit, baru tunggu orang bel ni. Ya. Orang pun bel. Ataupun kita bel sendiri lagi molek. Lepas tu waktu azan dengan iqamah ni. Waktu azan dan iqamah ni waktu mustajab doa. Tak sabit dengan tengah malam. Ya. Tak sabit dengan ngatuk, tak sabit dengan gapo. Apa kita tidak ambil waktu tu? Misal kata lepas maya zuhur, kita maya sunat qabliyah. Belum pada zuhur. Ya. Lepas tu kita maya sunat hak biasa, sunat mutlak dia panggil. Maya lagi, semaya lagi, semaya lagi. Ataupun kita duduk berdoa. Ya. Duduk berdoa. Kalau kita tengok dalam apps kita ni semua ada. Saya nak kongsi pada malam ni, dia panggil Bekal Islam. Apps dibuat oleh Dr. Firanda daripada Indonesia. Ya. Ni dalam Bekal Islam ni, dalam ni dia ada satu doa dan zikir. Dalam ni dia ada doa zikir pilihan Dr. Abdul Razak bin Al-Badr. Anak Musi Al-Badr. Ya. Dr. Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Badr, dia tulis dalam ni 55 doa. 55 doa. Ceritanya, baru ni ada orang pergi haji. Dia duduk Arafah dah. Payah mesej kanan. Dia kata, Ustaz, kita nak doa gapo? Duduk di badan Arafah. Doa Arafah. Allahu akbar. Tak tahu nak doa gapo. Cuba Ustaz Ustaz, mustajab doa dah tu. cuba Ustaz tulis sikit doa. Jadi doa ni pasal kena tulis kau doa ni. Ya. Sebab puncanya dia tak ngaji gapo Nabi minta. Ya. Dia tak ngaji doa mustajab. Ana pun atal ke dia. Benda ni. Bekal Islam ni kata dalam app ni, lepas tu bacalah, pilih doa ingin mohon keampunan, doa minta rahmat, doa mohon akhlak yang mulia, minta cahaya sampai 55. Dr. Abdul Razak bin Badr. Baik, 55 ni kita teradah daripada azan dan iqamah kita tak habis. Bermakna panjang. Banyak. Banyak. Tak habis 55. 5 waktu kita ambil 10 doa setiap 10 waktu. doa. Campur dengan 5 lagi sebelum daripada subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Tu waktu hak mustajab. 55 cukup doa lengkap dalam kehidupan kita. Selesailah masalah kita. Puncanya kita kata payah ni apabila dia berlawan dengan nafsu kita. Ya. Sedangkan anak rasa benda tadi mudah. Mudah untuk kehidupan kita sehari-hari ni. Kita bagi 10 sebagaimana orang nak baca Quran sejuz sehari dah boleh puasa. Ada hak baca dah semaya kalau dia tu email dah. Hak tak baca ni satu waktu mungkin 2 lah. 2 lah. Jadi doa mustajab ditulis ni kalau kita susun jadual kita molek. Bagaimana sahabat telah menyusun waktu dia 24 jam sama 24 jam kita akan rasa bahawa dunia ni sangat-sangat molek untuk kita cari berkat untuk akhirat. Dan kita rasa tenang hati kita bila kita ambil jalan penyelesaian mengikut cara Islam. Wallahu a'lam. Minta maaf Ustaz. Bila Ustaz sebut doa saat ni dah. Doa mustajab saat ni. Lepas tu Ustaz sebut juga cerita jadi apa panggil nampak seorang tu jadi susah nak doa dah. Ya. Kalau boleh ke tak Ustaz kita doa dengan bahasa Melayu Ustaz? Kadang-kadang orang hak tak ngaji lah kita kecek dah. Orang hak tak ngaji, tak faham dengan doa bahasa Arab ni.
kita tak rasa zak Ustaz. Ya, tak, ya. tak rasa dah. Sebab habis-habis lagi kita duduk masa yang doa mustajab, ada doa apa ni Allah Taala nak terima doa kita ni. Kita nak minta dengan bahasa Melayu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Boleh ke tak boleh? Adakah boleh ke tak boleh ataupun cara lagu mana? Baik. Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala tak sebut syarat. Allah Ta'ala sebut ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Minta dengan aku. Doa kat aku. Falyastajibu li aku bui. Itu tak ada syarat. Nak minta dalam keadaan bahasa gapo. Betul. Cuma ulama kita letak sini bahawa kita boleh minta dengan segala bahasa Yang kita faham. Ya, kita faham. Dia ada doa yang khusus kita Ya. minta. Satu lagi doa yang memang Nabi ajar dah kita. Misal kata minta apa, ya Allah ampun dosa aku. Berkatilah hidup aku. Tuhan Nabi ajar dah. Ya. Minta apa. Apabila kita ada hajat yang khusus dengan Tuhan ni, kita royak hajat kita dengan Tuhan. Boleh. Nak royak gapo? Nak periksa anak kita luluh ke, nak nyakit kita sembuh ke, dalam bahasa Melayu. Tak apa. Tak sabit dengan bahasa Arab sikit abuk pun. Walaupun permintaan tu tak ada dalam sebut dalam apa Tak ni ada hak tak Nabi ada. hajar. Walaupun pun. tak ada Nabi ajar. Sebab hak tu khusus kepada khusus. kita nak. Benda hak Dah. mari pada hati kita. Ya. Kita minta dengan Allah SWT. Tapi minta dengan Tuhan ni dalam keadaan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Minta dengan Allah SWT dalam keadaan tadarru'. Memang nak sungguh. Wa khufyah lah keadaan takut sangat kalau Tuhan tak terima doa aku ni. Itu Allah Ta'ala ajar dalam bab doa lah. Nak wis sungguh lah. Nak wis sungguh. Dan seseorang itu tidak akan minta dengan Tuhan kalau dia rasa dia tu sebab cukup dan sebab lengkap. Ya. Ini sifat manusia. Dia berasa bahawa diri dia tak perlu pada pertolongan siapa-siapa. Siapa dia tak berdoa pada Allah Ta'ala. Sedangkan kita ni, hidup kita kata kita perlu pada Allah di atas benda kita nak. Ya. Ya. Kita lupa kata dalam doa kita, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah. Allahumma a'inna. Tolong aku ya Allah. Rupanya kita kena minta tolong juga dengan Tuhan. Ya. Dalam bab hidayah, dalam bab syukur, dalam bab ingat pada Allah. Sebab kalaulah kita tak minta tolong ke Tuhan, mungkin kemakan kesehatan. Ya. Bab hidayah, bab ingat ke Tuhan dan sebagainya. Dia tak ada masalah nak minta doa ke Tuhan. Minta gilah. Minta lah. Dengan Dengan bahasa gapo. Dengan bahasa gapo pun. Masa mustajab pun Masa ada. mustajab Walaupun bukan masa mustajab lepas maya pun. Lepas maya pun minta lah. Bermakna dalam masa 24 jam ni Ya. kita diberi peluang Beri peluang. untuk kita minta kepada Allah Ta'ala. Itu 3 perkara. Kita di sini kita ada waktu mustajab. Ya. So, kita ada doa mustajab 2. Ya. Tempat mustajab ni kita tak ada. Di Mekah Madinah. Mekah Madinah tempat mustajab. Ya. Tapi mana-mana pun mustajab belaka, tapi sempena dengan Nabi berdoa di situ. Ya. Maka kita pun ambil berkat Nabi doa situ, kita pun doa di situ. Kita kena jagalah bila kita duduk di tanah haram, misal kata deh. Benda yang paling besar kali doa. Dalam tawaf pun doa. Ya. Tapi orang lupa benda tu. Jadi baca gol lain lah tawaf Nabi tu baca gitu. Dan padahal benda doa lah. Doa. Kita boleh royak ke Tuhan tu 100% dengan hati dan perasaan kita. Dalam keadaan tidak ada orang yang boleh ganggu kita. Ya. Sebab apa bila kita angkat tangan, ya Allah, Tuhan tolonglah. Begini. Royak ke Tuhan tu, tak ada halangan kita dengan Tuhan. Kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. A tak boleh kata apa, B tak boleh kata apa. Hanya Tuhan sahaja yang dengar. Adakah doa kena akad tangan tak? Syarat? Baik. Ada Nabi akad tangan, dan ada Nabi tak akad tangan. Dalam doa bak makan ke apa Nabi tak akad tangan. Masuk tandas, masuk jambe Nabi tak akad tangan. Mana kata doa ni nak akad tangan ke tak akad tangan duduk di tempat Duduk yang di sesuai. tempat yang sesuai. Dah. Duduk Nabi di di Arafah, Nabi tak berhenti dan Nabi tidak menjatuhkan tangan dia. Hatta Nabi pegang tali utus, Nabi akad tangan. Di Arafah. Mana kata tu memang hari doa sungguh. Ya. Al-Arafah yaumud du'a. Yaumud Hari du'a. Arafah ni hari doa, hari nak minta Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Ya. Tadi Nabi pegang, Nabi akad tangan. Berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yaumul Arafah. Dalam perang Badar, Nabi akad tangan sampai jatuh sekebai Nabi, kata bahu Nabi. Itu menunjukkan memang Nabi permintaan sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Dia kalau kita nak minta sungguh-sungguh dengan Allah, tak ada masalah pun kita akad tangan. Tapi orang kita ni tempat hak tak akad tangan, dia akad tangan. Tak. Ya. Misal kata dalam khutbah Jumaat, Nabi tak akad tangan. Doa. Jadi kita tak payah akad tangan lah.
Salah kau nak angkat tangan. Aku tanya situ pula. Dah, kita balik pada asalnya, demo nak ikut Nabi kau nak ikut siapa? Tu nombor satu dia. Dah sahabat pun tak ada angkat tangan. Kecuali doa minta ujian lah khutbah. Nabi angkat tangan. Baru angkat tangan. Ada juga isyarat doa Nabi buat gitu pun ada. Nabi tunjuk satu. Ada juga gitu. Jadi, waktu Imam Bukhari meletakkan bak doa sah. Waktu doa sah. Dan angkat tangan masa berdoa. Satu pula. Satu bab dibicarakan oleh ulama pula. Nak akad tangan ke tak saya akad tangan. Setara mana pula akad. Orang setara gitu Nabi akad tangan dia. Ada duk gitu. Banyaknya kunut Nabi akad gitu tangan. Tangan Nabi rapat ke dah sama dengan muka Nabi SAW. Dalam baca kunut Nabi setiap hari yang Nabi semaya witir. Nabi akad tangan Nabi duk gitu. Jadi itu. Alhamdulillah. Nah, itu adalah mana agama Allah Ta'ala ni sesuai. Nah, Allah Ta'ala dan juga mengikut Nabi SAW ni adalah benda yang molek lah, yang sesuai. Dah kita sebut dalam doa hidup harian kita. Maka bila kita sebut tadi Ustaz, kita nak mengamalkan sunnah, tapi di sebaliknya ada juga cabaran Ustaz. Nah, cabaran untuk kita nak mengamalkan sunnah di dalam hidup harian kita ni lah. Nah, apakah cabaran kita menyebab kita manusia ni semakin jauh daripada sunnah. Nah, walaupun mereka masih mencinta kepada Nabi, kasih Nabi, cinta kepada Nabi. Nah, tapi ada juga cabaran, cubaan untuk kita nak mengita wakwi kita tu jauh dengan sunnah Nabi SAW. Silakan. Sebenarnya cabaran tu kita tak letak pada orang lain. Letak pada diri masing-masing. Letak diri masing-masing. Kena kelih diri masing-masing. Dalam bab cabaran ni. Tak boleh kelih kata cabaran dengan sebab orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Tak. Diri kita. Apabila seorang tu berasa berega yang Nabi Muhammad SAW, maka dia mulalah nak mengikut gapo dia yang Nabi buat. Kita tidak akan mendalami satu benda tu kalau kita rasa benda tu biasa-biasa. Kita akan mendalami satu benda tu dalam keadaan kita rasa kita minat pada benda tu dan kita ingin tahu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala royak Nabi ni dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat kita dengar semua. Dengan diutuskan Nabi SAW rahmat kepada alam. Termasuklah kita dirahmati oleh Allah Taala dengan asbab adanya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang mulai sedar bahawa dengan adanya Nabi SAW ni kita dirahmati Allah dengan asbab Nabi, orang tu akan rasa kena budi Nabi SAW. Mana kata kalau dengan Allah Ta'ala tidak mengutuskan Nabi ni, kita tak tahu kita jadi apa pada hari ini. Kita tak tahu kita duduk mana pada hari ini. Kita tak tahu kita agama gapo kita hari ini. Sebab tu keislaman kita ni kita tak berasa berega pasal kita lahir dalam suasana Islam dah. Tahu Islam dah. Makna kata kita ngucap 2 kalimah syahadah tu pok kita ngucap dan kita lahir tu dengan keadaan Islam. Kita tak berasa berega Islam. Para sahabat mereka berasa berega Islam. Sebab mereka nak terima Islam tu dengan tekanan. Orang tekan, orang seksa, orang kena berhijrah, kena gapo. Islam yang mereka rasa ni mereka rasa berega. Lagu mana kita nak rasa bereganya ada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah Ta'ala utuh Nabi ni, Allah Ta'ala sendiri. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala sendiri yang menjadi pemimpin melalui jalan Nabi SAW. Nabi, Allah Ta'ala utuh Nabi yang mengeluarkan manusia daripada az-zulumati ilan nur. Dengan sebab kalau Nabi tak ajar kita hari ni, kita boleh tengoklah orang-orang yang tidak jumpa dengan manhaj Nabi Muhammad SAW lagu mana. Nah, kita boleh nampak sendiri depan mata kita. Bahasa nak telanjang, bahasa nak tepik-tepik, hidup dengan tidak ada arahnya, tujuan. Kadang-kadang jadi orang, kadang-kadang jadi nate. Nak molek-molek jadi orang, molek-molek nak jadi nate. Makna kata, tujuan hidup sebenar tu, fitrah dia sendiri pun dia tahu, saya lagu tu. Kerana dia terlibat dengan tekanan hidup. Nak kira tekanan, Nabi lah orang paling kuat menerima tekanan. Sebab Nabi nak royak bagaimana? Nabi terlibat tekanan. Sebab tu anak sebut sama, setiap ayat yang membicarakan hubungan dengan Allah turun semasa Nabi terima tekanan yang berat. Orang kita hari ni masalah banyak oleh kepala. Tapi semaya tak jaga. Semaya 5 waktu tak jaga.
Sedangkan Nabi SAW apabila terima tekanan yang kuat, aqimis salah liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Sepatutnya Allah Ta'ala kau Muhammad musabarlah. Ayo aku pandai-pandai lah aku buat lagu mana musuh tu lagu ni ke tak. Mu jaga semaya Muhammad. Di situlah boleh dikatakan bahawa membina hubungan dengan Allah lah asas kepada ketenangan hidup yang paling tenang. Bina hubungan dengan Allah Ta'ala. Dengan cara manhaj Nabi SAW. Dengan cara Nabi. Ya. Kalau dengan cara kita sendiri, Allah Ta'ala tak pandai pun. Kalau dengan cara kita sendiri. Dalilnya anak wak mari ketika Nabi Adam AS. Dia salah dengan Tuhan dan dia minta dengan Allah Ta'ala. Dengan cara dia sendiri. Berapa puluh tahun. Sehinggalah fatalaqqa Adam min rabbihi kalimat. Aku yang ajar kepada Adam beberapa kalimat. Perkataan. Dan ulama tafsir kata perkataan dia ajak Allah Ta'ala itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana sampai ke akhir lah. Perkataan itu merupakan doa mustajab yang diajar oleh Allah SWT kepada Adam, barulah fataba alaih, Allah Ta'ala terima. Di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa ibadah adalah kerja Tuhan ajar manusia melalui Nabi. Bukan kerja manusia untuk buat ibadah. Belum pada tu Nabi Adam minta dengan Tuhan lama. Ya. Ya. Adakah Allah Ta'ala tidak mendengar? Tak. Tapi nak ayatnya, mu minta cara mu, tidak cara aku. Minta maaf. Aku tak boleh benda tu. Tapi kalau mu minta dengan cara aku, lain dengan bak doa tadi. Ya. Bak doa tadi apabila kita minta doa kepada Allah Ta'ala, dengan cara Tuhan lah. Ya. Dengan cara Allah Ta'ala. Walaupun doa kat bahasa Malaysia, tak ada apa lah sebab Ya. Tuhan maha mendengar. Hak ni, gireka suku benda hak lain pada hak Nabi SAW. Mari doa ayat bahawa inilah hak benda-benda sebenar. Benda tu tidak akan dimustajab Allah Ta'ala. Baik, kadang-kadang Allah Ta'ala nampak supaya mustajab dengan tujuan zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Itu lebih berat lagi. Supaya syaitan itu menghiasi gapo dia buat. Duk berasa go molek. Contohnya ibadah mari dalam mimpi kau gapo. Kau duk berasa molek. Akhirnya benda tu menjadi tipu daya syaitan kepada dia. Yang merugikan. Baik, akhirnya benda ni membawa masalah yang besar. Ayat Nabi SAW surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Warga berimanmu jangan lebih suara lebih pada suara Nabi. Ayat ni kita nak faham lagu mana? Kita tak biasa dengar suara Nabi. Kuat setara mana? Siapa Sayyidina Umar tu ayat ni tak boleh kecek kuat depan Nabi. Takut tinggi suara. Ya. Itu pemahaman Sayyidina Umar. Ya. Nak ayat kita jangan mendahului apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Karena apa diputuskan oleh Nabi itu adalah mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia Tuhan sebut. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dhum ba'd an tahbata a'maluhum. Membuatkan amalan kamu ni terhakis. Orang Kelantan panggil rebih. Supaya air lalu kat sungai. Kat sungai ya rebih kat tepi tu deh. Amalan kamu ni hak membuat ni hak lebih pada suara Nabi, lebih pada Nabi ni akan terhapus. Mana kata Tuhan tak terima. Ya. Sebab tu kata Ibn Abbas, ittabi'u. Kita diperintah supaya ikut. Wala tabtadi'unya kita pandai-pandai. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita dengar daripada awal sehingga masa learning. Sehingga sekarang ni kita dengar daripada cara hidup Nabi, maksud sunnah, maksud mengikut Nabi SAW dan juga amalan hidup harian kita. Jika ada penuntung Ustaz, ada penuntung yang baru ingin nak mula apa panggil kata mengikut sunnah Nabi SAW yang sebenarnya, apakah nasihat Ustaz kepada penuntun itu? Baik. Kita buatlah satu-satu sunnah yang mudah untuk kita amal. Terutamanya kita istiqamah ke diri kita dengan azkar pagi petang. Ya. Atau bacaan sebagai pelindung dalam kehidupan kita. Pelindung dalam kehidupan kita daripada gangguan syaitan, sebab kita nak buat benda baik ni syaitan duk mari kacau kita. Lalu kita buat pagar dulu. Ya. Pagar supaya syaitan ni tak mari ganggu kita. Tak kira lah siapa ko, tok lebar ko, tok jahil ko, ada belakang syaitan masing-masing. Jadi kita bina pagar yang kukuh. Dan pagar hak zikir ni sebagaimana dia ajak Rasulullah SAW kepada kita. Itu sebagai ibtidak, sebagai permulaan. Mungkin dengan azkar pagi petang tu hati kita jadi tenang. Ya. Hati kita jadi tenang. Kita mula-mula nak amalkan sunnah-sunnah yang lain. Mudah-mudah lah. Misal kata qabliyah, ba'diyah semaya kita.
Dah maya duha kita. Ya. Mungkin semaya tengah malam tu orang kata berat dah bagi kita. Berat. Kita pergi satu step yang penting, hak paling penting sekali istiqamah. Kokoh lagi. Kokoh Sini lagi. kata kokoh lagi. Kokoh lagi. Ha. Kalau kita buat degok gitu, kita takut boleh nak buat gitu pun. Ya. Takut hilangnya. Orang panggil mari satu jemu dia puah. Ya. Ataupun jadi satu kepayahan kepada kita. Karena istiqamah ni ia supaya minum air sejuk. Ya. Kita minum air gapo pun tak sudah dengan air sejuk. Tak sudah dengan air sejuk. Itulah hakikat istiqamah yang sebenarnya. Pak manusia ni masing-masing nak kejar syurga belaka. Ya. Sebab syurga ni banyak tingkat. Banyak-banyak. Mungkin kita tak duduk nombor 1, nombor 2. Tapi Nabi suruh kita minta supaya Jannatul Firdausil A'la. Syurga yang paling tinggi sekali. Bermaknanya istiqamah. Nah, yang paling penting. Yang paling penting sekali. Walaupun sikit. Tak kira di segi apa-apa pun, istiqamah itulah yang paling penting. Nah, itu adalah nasihat Ustaz kepada penonton. Akhir Ustaz, jalsah kita hari ni, apakah apa kata Ustaz minta Ustaz buat rumuh sikit dan juga Ustaz nasihat kepada penonton sebagai ruangan yang terakhir kepada kita, insya-Allah. Baik. Nak ke syurga ini bukan melalui angan-angan. Tidak. Angan-angan kosong nak masuk syurga tanpa kita duk berangan sore, tanpa kita ada usaha. Ya. Oleh kerana syurga ni benda yang payah, maka jalan yang kita kena tepuh juga adalah satu benda yang payah. Payah ke, kita kena pergi juga. Allah Ta'ala tidak biarkan kita dengan cukup mengaku beriman, duk saja dah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surah Al-Ankabut ayat kedua. Adakah manusia rasa ni bahawa dia cukup relax mengaku beriman, boleh pergi masjid balasah tu? Relax cukup dah dia. Dah. Hum la yuftanun, maka aku uji. Mu akan difitnah. Fitnah ni bukan orang kata kita, tapi fatana ni mu akan diuji. Sebab asal perkataan fatana ni adalah orang wak kapok. Wak kapok tu kan, nak boleh kerja di kapok, mata kapok sebilah parai tu. Ya. Yang masuklah api, yang katok iceluk air, yang masuk api, yang katok iceluk air. Begitulah kehidupan dunia. Ya. Kadang-kadang kita ada air sejuk, kadang-kadang ada api panah. Nah, berlaku semua perkara-perkara berlaku semua tu adalah orang panggil semula jadi kehidupan sebagai seorang manusia. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Adakah kita saja kena? Tak. Aku uji dah orang sebelum pada kamu. Dengan ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Diketahuilah oleh Allah Subhanahu wa taala hak mana benar iman dia. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Hak mana bohong. Belum pada tu Tuhan tahu hak mana benar, hak mana bohong. Tuhan maha mengetahui. Tetapi hak lebih besar daripada tu lagi, apabila kita diuji oleh Allah, kita kena ada sikap bersama dengan Allah SWT. Jangan kita duduk dalam keadaan angin-angin tak tahu mana. Jadilah kita orang yang merindui syurga, sebagaimana sahabat Nabi nama Sauban, yang dia menangis depan Nabi SAW, muka dia masam. Biasa dia senyum pada Nabi. Nabi kata, "Bak apa muka masam? Bak mikir syurga. Nak pergi mana esok ni? Rasulullah duduk syurga paling atas, kita duduk syurga mana pun tak tahu. Nak pergi jumpa siapa dia mikir, nak jumpa orang Nabi ni siapa ke akhirat. Tak nak tidur hidup dia." Itulah ayat. Mama yuta'illah, mana-mana orang taat pada Allah Ta'ala Rasul. Fa'ulaika alladhina an'amallah. Dia tetap bersama dengan orang yang Allah tak beri nikmat minan nabiyyin was siddiqin. Mana-mana orang. Tak kira siapa. Zaman mana. Melayu ke Cina ke Arab ke mana-mana orang. Yang taat pada Allah, semaya. Taat pada Rasul, semaya ikut Nabi. Ya. Taat pada Allah, zikir. Taat pada Nabi, zikir ikut Nabi. Itu mana ati Allah wa ati Rasul. Ya. Hidup kita akan nampak satu perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Sepenuhnya kecek hijrah ni. Ya. Inilah hijrah kita. Hijrah islah mastata'tum. Kita kena islah diri kita sekadar kemampuan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kerana Allah Ta'ala tidak membebankan kita dengan beban yang berat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita kesimpulannya, kita nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena mengikut sunnah Nabi SAW. Ya. Ittiba'u sunnah. Setiap amalan kita tak lain tak bukan, salah satunya kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena ittiba'u sunnah. Mengikut contoh, mengikut apa yang diajar
oleh Nabi SAW, insya-Allah kita dapatlah matlamat yang kita hidup di atas muka bumi ini, iaitu kita nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita duduk di atas muka bumi ni hanya sekejap sahaja Ustaz dah. Kita duduk sementara je atas dunia ni. Nah, tempat yang kekal abadi iaitu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kepada penonton, nah banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan banyak kita doa untuk kita boleh dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita berdoa juga kepada Allah Taala minta supaya kita boleh bersama dengan Nabi, para sahabat, para siddiqin, nah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya terima kasih kepada Ustaz nah yang mana ruangkan masa untuk kita boleh kongsi pada episod kali yang ke-17 ini, dan insya-Allah kita boleh bersama lagi di episod yang lain kali insya-Allah. Jazakallahu khairan. Dan bagi saya jika ada salah dan silap, kita banyak minta maaf lah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.